Assalamualaikum saudara. Nah, jadi hari ni tu kita nak pergi ke Daik. Rencananya petang ni kita nak buka Daik Hari ni kita macam mana buka puasa macam biasa guys. Orang Melayu berbaju Melayu. Hari ni kita nak tengok beberapa perkara, antaranya insya-Allah izinkan tuan rumah bawa Danish kita pergi tengok Gunung Daik. Dia jauh Semoga dapat tengok. Tapi kemungkinan besar tidak lah, tapi kita dapat tengok. Nombor 2 sebenarnya ni ada tambahan. Dia ni nak tengok isi minyak dekat sini macam mana. Boleh. Itu menarik. Okey, kita bawa. Alright, silakan. Bismillah. Okey, bismillah. Okey, jadi sekarang kita sama Dennis singgah sebentar dekat jalan kerana Gunung Daik nampak sikit tu. Sebelum tu tutup awan. Hujung tu je. Okey. Okey, makin terang. Oh, saya berhenti. Kalau dah sampai, kalau dah boleh cakap. Okey. Tu nak mulai nampak puncak Daik tu. Ni paling kanan, itu nama dia puncak Daik. Yang tengah. Okey tu dah. Tu dah. Okay guys, kita naik motor hari ni. Rahul tunjuk. Oi, nampak? Dia cakap mungkin tak nampak, tapi nampak tu dia macam 1, 2, 3 Betul. So, Satu. kita panggil tu apa? Gunung Daik. Daik. So dia punya kisah dia apa? Dia, kalau yang dia ini apa 3 puncak tu dia ada nama masing-masing puncak tu. Yang paling kanan, yang paling tinggi tu, itu nama dia puncak Daik. Yang tengah nama dia puncak Pejantan. Pejantan. Yang paling kecil itu Cindai Menangis. Oh, nampak. Sebab Rahul cakap, betul tak? Yang ni Rahul kata. Mungkin bulan 2 tak nampak. Dia macam gini lah. Kadang tertutup, kadang nampak. Tapi kadang nampak. Ya, kita tak nampak penuh lah. Tapi boleh nampak. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Bulan Ramadan. Dia nampak tu. Happy lah. Sebab dia kata ada waktu-waktu dia je. Tu dah tertutup lagi kan? Lepas tu nampak sikit sebab awan tu cover guys. Wah, cantik. Memang unik dia punya shape tu sebab puncak. Kita biasa nampak dia macam satu shape je. Tapi yang ni betul lah, dia kata bercabang 3. Memang cabang. Macam bentuk cabang. So dia punya pantun tu apa? Dia pantun tu. okey. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang dia. Gila lah. Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Jadi selama bulan 1 dengan bulan 2 tu biasanya susah dapat. Alhamdulillah hari ni cerah. Tuan rumah kita Rahul kata susah nak dapat tengok guys. Tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih dapat tengok. Cukup. Guys, cuba fikir bila lagi Dennis nak datang sini, mungkin first, mungkin last. Tapi alhamdulillah apa pun kita syukur lah. Orang betul kata enjoy while it last. Nikmati momen itu selagi awak ada. Okey, memang mantap Dennis Baru kita pun mati. Gambar ya. Okey. Gambar seorang, gambar berdua. Sini, boleh. Saya ambil kan. Ini kita buat intro lah. Motor kita bagi. Motor. Macam mana ni? Motor betul-betul tak? Sini. Okey. 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 Selamat datang ke Lingga Bunda Tanah Melayu. Ini dia ni bawa korang pemerintah kabupaten. Lingga Kabupaten. Okey. Jadi sebelum kita ke museum, kita ajak Dennis untuk singgah dulu ke replika Istana Damnah. Tak ada orang jaga, boleh masuk je. Di belakang orang jaga dia. Wah, dia terbuka macam ni je. Sebab tadi kita datang di sana, boleh masuk. Tak ada orang jaga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagus dia buat replika sebab sebelah sana tu dah. Nah, jadi ini alhamdulillah di hari Senin kami perginya dapat juga tengok replika Istana Damnah. Pas pula lagi terbuka. Jadi kita masuk ke dalam replika Istana Damnahnya. Kita singgah ke rumah Tenon. Tempat ni
Ya, itu apa Rahul? Ni rumah Tenon. Rumah tenun. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Hello. Wah, ada orang tengah buat ni. Nampak tu tak? Ni sampin. Tentu dia buat. Detail tengok mesin dia. Dia punya buat ni besar gila. So memang layak lah untuk dia jaga kualiti harga dia. Saya percaya mesti mahal. Tak, biasa kalau beli berapa kak? Oh, 1 juta guys. Tu dia 1 juta berapa ni? 300. 300 eh? Dalam jadi kami singgah juga ke rumah Tenon, tengok proses penenuan juga, dan ternyata sekarang yang lagi dibuat yang ditempah tu orang Malaysia banyak yang beli. Tak pun lebih. Abang ni pun pelik. Okey. Oh dah. Pas tu. Solo. Nasi Solo. Berapa kan ni? Nasi Solo, ini lemper ayam, ada. Oh ni macam benda lapar. Lemper. Kalau biasa itu gugos. Gugos. Ya, Ni gugos ke? Gugis. Ni apa? Gugis dari tepung ketan, ketan hitam. Ni di Salmayo. Ni risol mayo. Otak-otak. Kita cari otak-otak guys. Dekat sini kita jumpa dia. Salmayo. Otak dia kecil. Beras bonteng. Ni pulut janda. Ni apa? Ni lupis. Ini lupis. Pulut janda, lupis. Jadi kali ni kita ditraktir sama Dennis. Makasih Dennis. Alhamdulillah, ingat guys, pesanan Danish. Percaya, rezeki tak pernah salah alamat. InsyaAllah. Jadi sekarang jadi sekarang kita di Tanjung Buton pula. Tapi pas sampai sini sayangnya sampah dia. Aduh. Kemarin padahal dah dibersih sama kawan-kawan yang apa dari mana tu, ada lagi kawan-kawan yang ada di kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan gabungan lah, pemuda-pemuda Bidai. Tapi sekarang dah kotor pula. Nah, jadi jadi sekarang kita dekat Tanjung Buton. Tadi juga sempat buat konten tu tentang perbezaan antara bahasa Kuala Lumpur Malaysia sama Dayak Lingga Indonesia. Tapi nanti akan diupload di Dennis Firth sama Rahul Prem Budi. Nanti kita tengok Habis ni kita lanjut nak buka, tapi kita santai dulu dekat Tanjung Buton. Pulau apa? Okay. Assalamualaikum saudara. Jadi hari ni kita nak hantar Dennis balik. Semua besok. Ni. Okay. Salam mak, salam bapak ya. Ya, baik. Mak, jumpa lagi insya-Allah. Ya mak. Alright. Isi minyak bentar. Ya. Jumpa lagi. Salam. Alhamdulillah. Kita isi minyak bentar. Boleh. Sekejap. Okey, jadi sekarang kita dah di pelabuhan, dah nak hantar Dennis balik. Okay guys, terima kasih secara ringkas. Ingat, rezeki tak pernah salah alamat. Betul? Kita doakan yang terbaik. Malaysia, Indonesia sentiasa saudara. Terima kasih saudara Rahul. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak Dennis. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa. Amin. Saya suka Lingga.